Icelandic horse. Apa khabar? Makan. It's because of the volcanic activity. You can see the different layers. Whenever you see more of the black stuff, this means volcanic eruption. When this one is over, there will be a new cave. Nak nangis. InsyaAllah, subhanallah. Ini dia punya opening. Very surreal. Itulah Iceland diberi jolokan nama Land of Ice and Fire. Ada sambar, ada segalanya. 3 jam untuk sambar, pergi dan balik. Pantai air batu. My bucket list. Tadi kita orang salah hotel. Mungkin tadi lagi dah sampai. Patah balik lah. Oi, barai. Assalamualaikum. Good morning. Sekarang pukul okay guys, sekarang pukul 4.45 pagi. So pagi ni kita orang tengah siap-siap, get ready barang semua. Syaz tengah masak, kita bawa bekal untuk travel hari ni. So hari ni kita akan check out terus. Jumpa nanti. Kita nak check out, biasalah kemaskan, basuh balik perkakas yang kita dah guna. At least tak ada berselerak sangat. Letak balik tempat asal dia. Okay. Kita ikat semua sampah ni. Kita buang kat luar. Kita dah check out. So kita nak tengok reception tu buka ke tak. Kalau tak buka, kita tinggal sini lah. Kunci. Kekurangan kalau book kereta kecil macam ni lah. Ada tulis apa untuk check out? Instruction tak ada? Untuk check out tak ada. Letak je lah kat sana. Okay, ni tempat kita orang stay. Lepas tu kat sini boleh juga berkemah. Nampak tak? Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we finally saw. Kita orang berhenti kejap tengah jalan ni. So kat sini ada kambing-kambing, kuda-kuda. The happiness is bila drone kau kembali semula ke pangkal jalan. Good job. Let's go. Icelandic horse. Dia pandang lah. Apa khabar? Ambil gambar sikit. Makan. Sekarang kita orang berhenti lagi. Yang ni Golgah Falls yang kita pergi semalam tu. Hari ni cuaca panas matahari,
Semalam hujan renyai. Subhanallah, Masya Allah. Cantik lah reflection. Sunrise kat sana dia reflect kat gunung ni semua. Atas tu glacier tau. Dan bawah tu gunung-gunung. Dan situ dia punya air terjun Skolga Falls. So sekarang kita orang berada dekat Darhole. Tak tahulah macam mana sebut dia. Tengok ni, Masya Allah, subhanallah. Oh, jenis-jenis burung. Tak nampak sangat dah. Ni nama tempat tu. Korang macam ni nak sebut dia, korang cakap lah. Kita orang jalan daripada situ tadi. Kat sini dia punya batu macam gajah. Situ anak gajah. Ni batu yang bentuk jambatan ya. Cliff. Ni rumah Abi. Yang tu tadi macam ada barang-barang bertukang. Kerja lah kot. Tengok ni, besar gedabak. Saya. Tiba-tiba dia muncul pula kat depan. Sekarang kita orang ada dekat office Stroll IS ni. Dekat officestroll.is untuk ice cave tour. The only ice cave yang diorang allow untuk visit semua season lah, winter ke summer ke. Ni tempat bengkel dia. Ni dia ada bagi kopi. Kita nak masuk WC. Colder than here. Awak ada bawa glove? Okay. Ni tak jumpa budak ni. Tadi kita orang pergi sini lah, tapi tak ada budak-budak ni. Puffins are around week from end of April until early September. Sepatutnya ada lah. Mungkin ada rezeki di tempat lain. Bila aku dah sampai ke Iceland ni, aku dapat gambaran perkataan-perkataan yang diorang guna kan. Contoh macam Verten, VATN ni tasik. Kalau Foss, waterfall. Ni sekarang kita dekat Vic, small town Vic. Tadi kita orang nak pergi Renis Viara ni, tapi tak sempat. Kita orang ada pergi sini tadi. Kita naik sampai atas viewpoint. So trip kali ni kita orang nak buat ring road. Ring road tu maksudnya kita nak pusing satu Iceland ni. Actually hari tu bila kita landed, kita dekat sini Keflavik. Lepas tu kita orang duduk dekat Selfoss. Actually kita orang nak round Golden Circle dekat area sini, tapi tak sempat, kita pergi ke bawah dulu. Sekarang kita berada di selatan Iceland. Nama tempat ni Vik. Kawasan Vik ni dia ada glacier, Kollujokul, Sandfellsjökull, ada ice cave. Ini yang paling besar ni kalau nak tengok iceberg. So kita akan gerak ke Egilsstadir. Sorry. Ni kat sini. Sekarang kita orang tengah tunggu diorang panggil. Ada lagi dalam 15 minit. Dia ada sediakan ice chocolate, coffee, biscuit. New je. Kau patut duduk sebelah, duduk tengah. To enjoy the cave inside. Okay. Alright, Alright. let's go. Thank you. Dengar tak arahan tadi? Arahan tadi dengar tak? Dia cakap bukan pakai sekarang, nanti bawa ke baju. Harapan dia ada orang kat sebelah. Sekarang dia tak ada orang. Kosong. Lepas tu yang pergi pula berpasangan. I'm sorry. So kita akan pergi ke Katla Ice Cave. Let's go. Sekarang kita dah masuk off-road. You follow
follow the mountain. When the mountain is over, you have to make a left and go downhill. It's a very sharp downhill. Yeah, and you see the parking. Just follow these white trucks or... Yeah. Okay. You see the guy with the camper van? He wanted to go through the river. Yeah. I showed him this road, but... Terbalik lah. Logo kat belakang. Macam terbalik juga. Semalam dah warm up. Global warming. Saya tak pakai seluar mata. Dia puas syok masuk mata saya. Kita dah berada di sini. Tak sangka. Alhamdulillah. Ni semua air batu Air batu selalu nampak dalam peti ais je. Rupanya ni semua air batu. Ais. So the front goes to the front. There you go, like this. And then you step on it, both hands, like a sling. That's it. Okay, I know which shoe size his. These are the smallest we've got. For you. Good for you. Good. Kena tarik lagi. Small. No problem. I'll give you a bigger one. Here you go. Better? Ini dah boleh panjat gunung. Macam abang kicuk. Dah jadi abang kicuk dah. The cave is up there. You see it? Yeah. The blue area right there. That's where we're going. Wow. We're going to the cave, and this river actually carved the cave. It's very rare because the whole, it's so black, it's shiny black, you know. It's because of the volcanic activity. You can see the different layers. Whenever you see more of the black stuff, this means volcanic eruption. When this one is over, there will be a new cave. So the cave changed. 1 year, 1.5, 2 years. This one is about 9 months old. This one. You're saying that the caves will be gone. How it will look like when it gone? So the top will melt and we will not be allowed to go in. The opening will be closed. Yeah, it will be closed. Licin juga Saya kena hentak kaki saya. Muka tak ada menipu Make some way, folks. Make some way. Korang tengok ni ada line. Dia cakap ni daripada snowfall. Air batu glacier. Aku pecahkan kat sini. Balik muka flawless. Mantul. Lemah. Very weak. Rasa apa? The most delicious water in the world. Tengok minum daripada situ beku bibir. Nak nangis. InsyaAllah, subhanallah. Ni weh dia punya opening.
dalam glacier real glacier. Alhamdulillah. Nangis. Saya dah menitis air mata. Seperti jatuhnya Kikisan ais glacier ini. Asal Batu Cave, tapi sekarang dekat Ice Cave. Sebab bila dia cakap gua ni tiap tahun berubah, akan ada gua lain. Saya macam tak percaya. Ais kan mencair. Ciptaan Allah. So setiap kali kita orang punya pengalaman lain, orang lain datang lain. So this is Iceland. Very surreal. Macam masih tak percaya yang sampai dekat tempat ni. Volcano ice. Itulah Iceland diberi jolokan nama Land of Ice and Fire. Tengoklah kat belakang aku ni. Tengok. So, lawa gila. Macam tak terakam dengan kamera. Bila mata melihat sendiri, subhanallah. Dan syukur juga dah sampai. Ni sekarang kita tengah turun. Daripada dalam tadi. Daripada situ jalan trek sini. Subhanallah, masya-Allah. So kita orang nak turun balik, pergi ke office orang balik lah. Okay, dah habis kita punya tour. Tengok, chef nak ambil silika. Silika yang letak kat muka tu. Bye. See you when I see you. Okay guys, kita orang dah sampai balik dekat meeting checkpoint. So sekarang ni kita tak tahu nak gerak kat mana. Kita ada situasi kat sini. Kita tinggal barang makanan dekat Dalam fridge. rumah yang kita orang stay. Saya sekarang tengah mesej balik. Tengok diorang respon macam mana. Kalau patah balik ambil masa 1 jam setengah. Tengoklah macam mana. Ni small town namanya Vic. 12 seconds later. So kita dah ada solution ya. Sebab Alhamdulillah lah orang guest house Selfos ni reply. Dan dia cakap memang jumpa makanan yang kita orang tinggal kan. So plan dia sekarang ni kita akan pergi dulu ke Reniziara Black Sand Beach ni. Lepas tu kita akan patah balik ke Selfos. Dia akan ambil masa pergi dan balik dalam masa 3 jam. So follow the flow, enjoy the moment. Aduh, sambal tu, sambal. Hanya kerana sambal keindah yang istimewa dalam hidupku, dalam trip ini. Important notes lah dekat sini lawa tapi berbahaya. Kat sini ada sneaker waves tu. So bahaya. So diorang dah buat dah warning sign. Dia ada zone-zone dia. So sekarang ni yellow zone tu blinking. So jangan pergi dekat dengan yellow zone. Korang tengok ni, unik lah dia punya batu dalam ni. Tersusun, dia jadi curve macam ni. Kita orang nampak puffy net ni. Terbang. Dia dah lost. Nampak tu? Maximum dah ni. Kalau Samsung nampak ada dah terbang.
Kalau nak datang sini, datang awal pagi. Ni waktu tengah hari, pukul 1:30. Ramai orang. Kita sebenarnya plan nak datang pagi, tapi on the way nak ke sini, boleh saya stop. Sebab tengok ni cantik, tengok ni cantik. Jadi nak stop, nak stop last. Tak sempat. So ni dah tengah hari memang ramai orang. Sekarang kita orang on the way pergi balik ke rumah guest house tu. InsyaAllah perjalanan ambil masa 1 jam setengah. Kita tak boleh nak berhenti sangat. Sambil-sambil tu kita makan dalam perjalanan 1 jam 40 minit. Okey. Demi sambal Kak Linda. Yeah, see you there. Sambal. One eternity later. Alhamdulillah dapat sambal Kak Linda. Ada sambal, ada segalanya. Dia beku kan weh. Dia letak dalam fridge lah. Very high common sense. 1 jam 40 minit untuk sambal. 3 jam untuk sambal pergi dan balik. Kak Linda masak 3 jam. Kak Linda dia cakap dengan kita orang dia masak sambal ni 3 jam. 3 jam. Berbayar balik 3 jam tu. Sekarang kita berhenti nak isi minyak dekat stesen minyak Obi. Blue car rental tu ada bagi diskaun lah. Diskaun 5%. So kena touch. Macam mana nak touch ni? Insert card. Okay, diskaun card registered. Continue payment. Sekarang berada di tepi jalan ni. Bukan tepi jalan ni, tengah jalan. Ni aku stop kejap. Pada tempat ni nama dia Elthron Moss Heath. Sepanjang drive tadi memang lawa gila dah trampled moss. 42 cm thickness. Sejuk juga. Masya Allah. Sekarang sambung je kelabu-kelabu. Kalau winter dia akan jadi hijau. Aku keluar pula pakai slipper. Sejuk. Sorry lah gekau sebab tak pakai gimbal. Macam tu. Sepanjang jalan ni, gunung-gunung ni memang banyak air terjun macam ni. Banyak. Kat depan tu pun ada ni. Dengar? Tengok sekarang dah bertukar jadi hitam semua kiri kanan. Dataran tepi jalan raya ni pun tanah semua hitam. Mana anjing laut? Yang berenang tu. Sekarang pukul 9 suku malam dan kita orang berada di Yokosuka apa? Glacier Lagoon. Glacier Lagoon. Belakang kita orang apa? Iceboat. Ni bot-bot yang diorang ada buat trip. Pantai air batu. My bucket list. Lawa ni. Ais-ais yang ada dekat sini ni rekahan daripada glacier dibawa oleh ombak. Ombak laut ke sini. Betapa uniknya muka bumi Iceland ni. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sesuatu tu. Itik tu boleh tahan sikit. Anjing laut boleh berenang kat dalam tu.
Kan, subhanallah. So ais-ais ni yang dibawa oleh ombak sampailah ke tepi. Ni semua yang pecahan-pecahan. Kalau aku datang lagi tahun depan, Lain pula. lain pula bentuk dia. Setiap orang yang datang akan dapat pengalaman yang berbeza, betul tak? Betul. Setiap rezeki yang korang dapat datang sini, jangan nak expect macam yang dalam gambar lah. InsyaAllah. Cantik sangat. Kat sini ada camp. So kalau korang bawa camper, boleh parking kat sini dengan ada bayaran dia lah. Kita orang ingat kita orang je ada lagi. Ni yang bermalam kot kat sini. Jom. Much later. Tadi kita orang salah hotel. Aku sebenarnya copy location dekat booking.com tu. Bendanya self check-in kan. So message hotel yang aku booking ni, dia suruh masukkan code number untuk ambil kunci dalam key box tu. Tapi box yang hotel kita orang pergi tu, kenapa tak ada nombor pun? Hampir-hampir nak cabut benda tu. Nasib baik lah terdetik nak tengok balik booking.com tu, gambar hotel tu tak sama dengan hotel yang kita orang pergi tu. Sekali masukkan masuk apa, nombor hotel, tajuk kat booking.com tu. Rupanya lagi setengah jam. Mungkin tadi lagi dah sampai. So sekarang kita patah balik lah. Oi, barai. Continue for 7 kilometers. 1 eternity later. Okay, Alhamdulillah, kita orang akhirnya sampai destinasi. Subhanallah, 5 jam. Yang daripada 3 jam patutnya jadi 5 jam. Sebab Total 9 jam. kira kita hibernate untuk 1 hari esok. So ni rumah, dia guest house. Nanti luar kita orang tunjuk kemudian lah. Memang tak nampak apa malam. Sekarang pukul 3 dah subuh dah. So ni masuk tadi. Terus ada toilet. Ada water heater. Alhamdulillah. Dapat letak sangkut baju, jaket cover ni. Box tak barang. Pelak. Lepas tu katil. Single 2 biji. Okay. Dan ada tempat almari. Lepas tu ada microwave, ada peti. Cumanya kat sini memang jauh lah kalau nak beli barang. 40 minit lah keluar. Boleh masak juga. Tapi dia tak bagi perkakas masak Tak ada perkakas. Mungkin hiasan je lah kot. Bila nak rekod lagi sekali, saya tak ada dah ayat. Okay, Nan. 1, 2, 3. Assalamualaikum, good morning. Masya Allah. Kau nak tengok view yang magnificent, kau kena hadap ni dulu. So, sama lah dalam kehidupan. Dah. Tak ada orang kencing kan? Nari dah. Oh, dia hitam tu. Tak tahu apa benda yang dia nak buat. Lantak dia lah. Kau tengok dia buat apa. Dia cakap nak bagi space kat orang kat sana tu nak lalu. Okey. Trailer boleh lalu.